Tu rumah belakang bang, ada lori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Travelog Uncle Rul. Sekarang ni kami sedang memandu ke Kampung Muselau dari Kundasang. Pandangan dia memang superb lah. Jarak perjalanan sejauh 5 km, mengambil masa kira-kira 15 ke 20 minit. Nanti dah sampai sini tahulah kenapa lambat sangat. Dan akhirnya kami sampai ke Kampung Bersilau. Yeay, dah sampai Sakura Villa. Jom kita review sikit. Okay, jom kita pergi tengok homestay kami malam ni di Sakura Villa. Okay, ini pun homestay. Nah, ini pun homestay. Yang ini Blossom. Ini homestay kami malam ni untuk 2 malam. Okey. Okey. Weh, Kinabalu nampak? Kinabalu. Kinabalu. Okay. Ini kami yang homestay. Okay, nampak yang homestay. Ada mini, taman mini kat sini. Oh, ada bunga-bunga. Okey. Ada tempat untuk lepak malam-malam, makan Maggi kat sini. Alright. Ni Sakura Villa. Boleh tengok Ini contact number. Ini ramai. Jom kita masuk tengok. Okey. Ni pintu belakang. Pintu belakang. Okay. Belakang. Sampai sini. Okey, ni bahagian dapur. Lengkap semua ada, dapur masak. Okey, kita ada rice cooker. Semua cukup. OPO semua ada. Gas pun ada. Pinggan pun banyak. Rak kasut, dia pesan rak kasut. Kasut simpan dalam, takut ada anjing. Okey. Sejuk pun ada. Ruang tamu. Okey. Jom naik atas. Ni toilet. Firan okey, nak naik atas ni? Okey. 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 Ni kita punya bilik. Nak ikut. Tengok bilik. Okey, ni katil kelamin. Ni katil bujang ada. Okey lah, untuk 4 orang ke 5 orang okey lah sini ngam. Okey. Jom bawa balik. Okay. Tak ada kipas, tak ada aircon. Memang sejuk. Mantap. Ni pintu sliding tu kat luar. Okey. Nama tempat kami ni Blossom Hut. Tu Kinabalu. Kita tunggu je dia memunculkan diri. Ni kawasan kejiranan. Banyaklah homestay kat sini. Okey. Lalu tu nak lah tu. Okey, kita tengah makan Ayam apa? Makan ayam Sayap. sayap Ayam. ngap sayap. Ayam kepak. Mana ada sayap. Jom kita makan. Sila makan tu sambil berlatar belakangkan Kinabalu. Kau ada? Ada. Okey, itu sedikit tentang